Kau malu. Kalau kau lah cikgu kalau kena marah dengan guru besar marah cikgu kat depan pimpinan. Ini adalah cikgu yang tak faham. Asal MC je, asyik nak beranak je dia. Dah 5 tahun kat sekolah ni, 5 tahun dia beranak. So sekarang ni cikgu ni kita tak patut cikgu ni. Kau rasa kau suka? Kalau kau sebagai orang dewasa boleh rasa malu dimaki, dicaci, diherdik depan orang ramai, begitu jugalah budak umur 8 tahun tu, cik adik, cik abang semua. Kalau kau dah jadi cikgu, kau memang kena ada kesabaran. Itu adalah kualiti pertama yang diperlukan oleh seorang cikgu. Okay? Bila kau jadi cikgu ni memang kau kena sabar. Bukan saja sabar bila kau ajar budak sekolah rendah, kau kena lagilah bersabar kalau kau ajar budak sekolah menengah. Sebab apa? Makin lama budak-budak ni akan makin banyak mengentan dan akan menguji kesabaran kau. So itu adalah key pertama yang perlu bila kau nak jadi seorang cikgu. Okay? So bila kau buat tindakan di mana mungkin budak ni ada buat salah lah, mungkin budak ni ada buat silap, mungkin ada beritahu benda yang tidak betul, tetapi cara yang sebenar kau patut buat dengan cikgu benda ni pun telah di list down oleh Kementerian Pendidikan. Sekiranya budak-budak ni ada buat masalah disiplin dan